Okay? Kena berganda bulan tahiyat, kena berganda bulan kunut. Compound. Compound, kita lambat datang. Compound aja. Dia bukanlah perkara yang aib, tapi itu adalah perkara rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tu gambarannya lah, secara jelas. Sekiranya hadirin rasa si faham, boleh tanya lah, insyaAllah. Ada soalan? Okey, baik. Okey, di situ ada menyebutkan betul. Disunatkan memanjangkan duduk. Disunatkan bagi kita memanjangkan duduk, tapi kat situ jangan panjangkan duduk. Kalau cun disunatkan memanjangkan duduk. Kenanya disunatkan memanjangkan duduk kerana sekiranya berlaku tadi. Sekiranya berlaku imam, ternyata imam tadi menambah di rakaat, ataupun imam tadi tambah rakaat kerana sebenarnya ada kekurangan pada rukun solatnya tadi. Andai kata dekat rakaat pertama imam tu dengan muafiq burn sebenarnya, jadinya akan tambah di rakaat, maka kita tu disunatkan panjangkan duduk, maka kita akan bersama lagi dengan imam, masih bersama dengan imam. Ataupun tiba-tiba tadi imam sujud sahwi, maka kita disunatkan duduk bersama imam dulu. Ada kes berlaku je lah. Rakaat pertama imam tengah sembahyang, ternyata imam salah niat sembahyang zuhur tapi niat asar situ. Lalunya sedar, bangkit rakaat kedua, tukar lagi niatnya. Maka rakaat pertama macam ni. Rakaat pertama burn, maka dikira rakaat pertamanya di situ dengan niat yang dibetulkan. Lagi-lagi sebagai imam rawatib atau bahaya lagi. Bahaya. Okay? Macam ni kita nak memperbaharui takbiratul ihram. Kalau kita angkat takbiratul ihram macam biasa, saruk, akan jadi kekeliruan pada jemaah. Akan jadi fitnah pula. Jadi kekacauan. Jadi sebenarnya macam ni. Okay? Kerana takbiratul ihram tu adalah perkara rukun solat. Maka rukun tu cukup sekadarnya kita takbir Allahu Akbar tanpa jemaah dengar. Tanpa jemaah tu kita tu tengah takbir takbiratul ihram yang baru. Okey, misal kata kami tadi sebagai imam. Kami sebagai imam solat, Allah tersangkut pada Allahu Akbar, tersangkut terbunyi huruf kaf Allahu Akbar contoh. Maka takbir kami sisah. Tapi dah kat situ dah. Tangan dah kat situ, jemaah pun dah standby, dah dalam solat. Kita tadi tahu kita pun takbir dah salah, sempurna dan sah. Macam ni keadaannya. Adakah kita nak takbir lagi sekali? Kalau takbir lagi sekali sembahyang raya jadinya. Tambah lagi. Sembahyang raya jadinya gelap. Bukanlah. Jadi apa yang perlu si imam buat? Imam sekadarnya steady je, tapi dia takbir Allahu Akbar. Dengar sendiri. Dengar pada dirinya sendiri. Kenapa? Makmum dah confirm dah takbirnya memang sah. Kita tu je. Untuk mengulangi takbir kita sebut ke diri Allahu Akbar, kerana yang rukun kat atas kita. Okey? Baik, kat situ dia pangkat lah kelak. Macam ni galaunya, tiba-tiba tersalah rukun kat situ. Ternyata tadi niat solat asar, sedangkan yang solat zuhur benlah satu rakaat, niat baru kat situ. Macam ni tadi, gunakan kaedah yang tadi. Allahu Akbar, dia bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, ya takbiratul ihram barunya dengan niat barunya. Maka kelaknya akan tambah lagi satu rakaat. Bagi imam tadi tambah lagi satu rakaat. Kita nanggah jadi 5 lah, tapi sebenarnya bukan 5, hanya 4, kerana burn satu. Okey, sekarang
makmum macam ni. Makmum tu ikut je, follow the flow. Untunglah nyatok. Untung bagi nyatok. Okey. Kerana dia sempat bersama rakaat imam. Kalau imam bermasalah tadilah. Okey. Yang tu macam ni. Yang tu sebaik disunatkannya duduk. Sunatnya duduk. Kenapa? Kerana ada yang belum settle. Takut-takut ada yang settle. Tapi kalau settle selamat, alhamdulillah. Dia cuma sunat duduk je lah. Kita disunatkan duduk bukan kerana ya, hikmahnya adalah menunggu mungkin imam ada salah ke apa ke. Okey. Maka disunatkan aja duduk. Kemudian kalau dah selamat, okey sudah teruskan aja macam biasa. Okey. Sekian ya penerangan lah daripada yang kita dapat gambarannya. Maghrib macam ni, kop balik kat situ. Cuma kurang rakaat je guys ya. Subuh sama, tapi subuh jarang lah berlaku kes macam ni. Cik pernah orang tersalah niat subuh, niat zuhur pulang, cik dah. Jarang. Okay? Baik. Jadi sekiannya hadirin, ada soalan belum cik dapat tangkap faham, boleh tanyalah insyaAllah. Ataupun boleh juga ada soalan yang lain lah. Ya, hadirin rahmati Allah, boleh tanya lah insyaAllah. Tu baru persoalan satu. Persoalan yang kedua, ada lanjutannya lagi. Sekiranya bangkit daripada duduk, yang pada asalnya ia tidak disunatkan duduk ketika itu, iaitu ketika yang mendapati imam tadi dalam rakaat akhir atau kedua bagi solat 4 rakaat atau rakaat kedua solat subuh, maka dalam keadaan begini pendapat yang sahih masyhur yang dinaskan oleh Imam Syafi'i, masbuk tidak disunatkan bertakbir kerana di situ bukan ketikanya ataupun tempatnya untuk bertakbir. Ia sudah pun bertakbir ketika bangkit dari sujud bersama imam. Sedangkan takbir itu takbiratul intiqal. Dan dia sekarang bukan lagi mengikut imam. Oleh itu ia tidak disunatkan bertakbir. Untuk bantu kefahaman, ya tadi. Sekiranya ketika imam beri salam bukan merupakan waktu bagi masbuk duduk, maka tidak harus baginya memanjangkan duduk. Ya, si boleh duduk lama. Selepas sempurna salam, ia hendaklah segera bangun apabila kedua-dua salam imam selesai. Jika ia menunggu memanjangkan duduknya, batal solatnya. Ini adalah kerana ianya telah menambah satu perbuatan sebelum qiyam. Tapi sekiranya duduknya itu berketepatan dengan duduk tahiyat awalnya, maka harus bagi makmum memanjangkan duduk. Dan perbuatan itu tidak membatalkan solatnya. Kerana memanjangkan tasyahud awal itu harus hukumnya. Sekalipun yang aula ialah meringkaskannya. Wallahu a'lam. Dan kita akan masuk pada persoalan yang ketiga insyaAllah pada minggu hadapan. Dan sambung terus, sarung terus ke persoalan 4 yang kita dah berhenti hari ya. Tu masih ada kaitan lagi lah. Tu hikmah kita belajar tentang solat berjemaah. Baru kita faham gambarannya macam ni. Okay? Kadang-kadang ada orang mufarakah. Kadang-kadang ada orang solat sendiri terus. Kadang-kadang ada orang langsung sit semayang. Ataupun ada orang yang nunggu sini yang nak masuk. Belum lagi, si cun, sit confident. Takut pergerakannya lain. Okay? Main phone dulu, duduk-duduk dulu, loya-loya dulu. Tahu-tahu tadi dah tahiyat akhir. Macam ni yang nak masuk, sit lah yang berjemaah. Merugikan. Kerana beribadah bukan atas landasan ilmu, tapi atas landasan rasa-rasa, dengar-dengar. Yang kita simak lah. Itu yang kita mau untuk menghasilkan supaya kita tu tafakuh dalam beragama. Kita faham agama dengan hujah, dengan dalil dan kaedah. Barulah kita pun ibadah ada kualiti, kita pun rasa nyaman, kita pun rasa selesa. Saya dah lagi tak namanya bisikan-bisikan sempurna kata tadi sembahyang. Itulah hadirin yang rahmati Allah SWT, wajibnya menuntut ilmu.
untuk ilmu solat berjemaah dah. Yang bukan untuk imam saja. Yang untuk semua kaum muslimin. Sebab apa? Kitab tu selalu diajar dalam kursus imam je selalu biasanya. Nurut peribadi kami si sesuai untuk orang apa? Si sesuai lah kalau diajar si adil lah. Diajar untuk imam saja. Patutnya yang kena belajar Bilal, Merbot ataupun siapa-siapa aja. Kerana apa? Kerana semua tu lah akan jadi imam. Ya bukan untuk imam rawatib saja. Siapa-siapa aja. Yang bila mana yang sembahyang seorang, datang orang lah nepok. Kita lah imam. Jadi saya menyuruhlah hadirin yang dirahmati Allah SWT, kalau boleh dapatkanlah kitab tu. Dapatkan kitab tu. Kalau minggu depan yang akan datang lagi, kita datang, kita buka kitab tu. Barulah jelas gambarannya apa yang ibarat yang disampaikan oleh para ulama, apa yang dijelaskan oleh Nabi, dan kita faham. Dapat kita jernih dengan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan. Saya dah ragu-ragu lagi lah dalam kita berjemaah. Jadi insyaAllah kami rasa setakat tu je lah. Mungkin ada soalan yang hadirin, mungkin saya ada, mungkin saya ada. Kalau ada boleh iskal ya, insyaAllah. Okey, baik. Kami kira saya dah lah. Saya dah soalan lah. Mood dah raya dah. Jadi, mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat pada malam tu, kita dapat perbetulkan kebiasaan kita, menajamkan ilmu kita, menajamkan akal kita, menjernih ataupun melapangkan lagi minda kita, meluaskan lagi minda kita tentang solat berjemaah. Solat berjemaah tu ada permasalahannya sangat unik, permasalahannya sangat teratur. Yang kita keluarkan tu adalah untuk menyelesaikan masalah dalam berjemaah. Senang cerita tu adalah dia pun asarnya, pengaruhnya tu dibawa keluar pula. Macam ni kita menyelesaikan masalah. Macam ni kita nak cope dengan orang. Macam ni kita nak sempurna jiwa kita sesama kaum muslimin. Tok dari situ mulanya. Maka di sini benarlah kata Nabi dalam hadis qudsi menyebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Iaitu yufaqihu fid din, iaitu maksudnya barang siapa yang Allah berkehendak mau kepada seseorang yang kebaikan, maka Allah akan berinya kefahaman di dalam agama. Jadi mudahan pada malam tu insya-Allah hadirin, tuan-tuan, hadirat, puan-puan, Allah pilih sebagai orang yang dipilih oleh Allah dalam jalan kebaikan. Apa yang disampaikan bermanfaat. Kira-kiranya apa yang kurang, apa yang salah, Al-Fakir mohon maaf. Mohon maaf zahir dan batin. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wal 'afwu minkum.